nak ada tulisan di bawah ini, macam mana korang nak buat tulisan di bawah ini? Ini adalah auto caption. Jom follow tutorial ini. Apa susah, korang klik saja aplikasi CapCut yang ada di dalam handphone korang. Kemudian klik new project. Okay, bagi aku akan klik di bahagian video latest yang atas tu. Okay, kemudian add. Okay, setelah itu korang klik dekat bahagian tag. Okay, bahagian tag ni ada auto caption. Apa klik auto caption? Okay, dekat sini ada 3 option. Macam aku klik original sound. Kemudian aku akan klik remove select caption. Kemudian klik language. Okay, dekat sini terdapat pelbagai jenis bahasa kecuali bahasa Malaysia. Dekat sini ada bahasa Indonesia. So, aku pun kliklah bahasa Indonesia. Senang untuk kita adjust. Korang dah klik bahasa Indonesia, kemudian korang klik continue sahaja. Tunggu creating auto caption. Korang tunggu kejap dalam masa 1 second. Okay, dah siap. Korang tengok tu ada warna orange ataupun jingga tu. Okay, dekat situ korang boleh adjust tulisan. Korang nak adjust tulisan, nak bercolor, nak kecil, nak besar, semua boleh adjust dekat situ. Korang klik saja dekat salah satu tulisan tu. Kemudian apabila dah siap, korang janganlah tunggu lama-lama, korang export saja. Setelah korang export dan kemudian korang masuk je dalam aplikasi TikTok weh. Meletup. Padu dah. So, macam mana? Apa pendapat korang? Jangan lupa follow, like dan share. Semoga bermanfaat video ini.